Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan kita bersiaran di mana ni kita ada ramai orang datang di sini. PICC cukup meriah sekali dan kita berada di segmen peluang dan inspirasi My Ideas Connect, dan hari ini bersama-sama dengan saya iaitu Cik Najib. Apa khabar Aija? Alhamdulillah, apa khabar bos? Alhamdulillah, sihat-sihat. Macam reunion dah ni. Lama tak jumpa Dr. Fariza ni. Allahu Akbar, setahun setahun dah. Untuk itu kita bertemu kembali di platform Festival of Ideas yang bersiaran di Putrajaya. Jadi hari ini rasanya topi bukan topi PUI ni bos Bukan. Jadi topi kita hari ini adalah untuk menemu ramah kita punya figura yang tak asing lagi di dalam dada-dada social media. Betul. UPU memang selebriti orang cakap Yeah. Okey, jadi hari ini kita nak membincangkanlah peluang dan inspirasi My Ideas Connect dan how it develop, dia punya idea asal je. Mungkin Cik Najib boleh huraikanlah apakah idea utama ataupun objektif utama My Ideas Connect pada tahun 2025. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih teammate lama saya lah, Dr. Fariza. Baik. Betul. So alhamdulillah, inilah Festival Idea Putrajaya, signature program KPT untuk tahun kedua. Tahun lepas kita pengenalan FOI 3 hari. So tahun ni 5 hari. So basically 4 elemen utama dalam FOI Putrajaya ni adalah sidang Ideas Malaysia, ada forum-forum sidang selari. Yang kedua inilah kita akan bicarakan pada pagi ni, iaitu My Ideas Connect. Lepas tu kita ada Global Higher Education Summit and Showcase, dan kita ada juga pameran Advantivate and Entrepreneurship. Baik, so berfokus kepada My Ideas Connect ni, dia adalah satu bentuk pameran yang merangkumi semua cetusan idea, inovasi, penghasilan produk, bukan saja di bawah ekosistem KPT. Jadi kita bawa juga, kita tahu ekosistem KPT, kita ada Universiti Awam, IPTA, IPTS, Politeknik, College Community dan banyak lagi. Betul. So untuk tahun ini kita ada banyak idea-idea, cetusan-cetusan yang dikeluarkan, yang dizahirkan dalam bentuk showcase. So kalau tengok apa antara objektif utama FOI ni adalah menjadikan Putrajaya sebagai City of Idea. Biasa kita pergi tengok pameran, kita nampak macam produk-produk yang sedia untuk dibeli. Tapi bila kita bercakap tentang idea, ada banyak kategori produk ataupun kategori idea untuk menghasilkan produk. Kita ada yang produk-produk yang ready to commercialize, ready to community ataupun ready to collaborate. So untuk soalan yang pertama ni, tujuan kita adalah sudah pasti kita nak showcase idea. So kita bawa semua public untuk tengok rupanya macam-macam penghasilan idea berada selama 5 hari di PICC ini. Jadi cukup first round. Cuba dia disahirkan dalam bentuk booth ni Betul, Cik Najib, dia berapa banyak booth yang ada pada hari ini? Kalau tengok kita punya booth semua, kita ada lebih kurang dalam 70 booth lah. Banyak So antara booth-booth pilihan utama sudah pastilah bila kita turun daripada mezzanine level lobby PICC itu, kita turun eskalator yang tinggi itu, kita akan nampak tarikan utamanya adalah Main Pavilion KPT. Lepas tu kita ada pameran 1001 Muslim Invention. Kalau Dr. Ija dapat tengok nanti, ada penghasilan cetusan berkenaan dengan dunia Islam. 1001 Muslim Invention, dan kita ada pameran penyelidikan dan inovasi. Itu antara core jugalah, which is ada 11 kutlah, ada 169 produk. Banyak produk-produk inovasi. 11 kutlah ni adalah bidang-bidangnya TVET, Malaysia Madani, keterjaminan makanan, pertahanan, banyak lagi. So produk, untuk pengetahuan Dr. Ija, produk-produk ini adalah produk-produk yang berlainan daripada apa yang telah kita pamerkan last year. Kelainan apa betul macam mana? Produk-produk dia macam ni. Ini adalah produk-produk hasil daripada grant, hasil daripada sponsor-sponsor. Cuma kelainannya adalah produk ni bukan produk yang sama dengan tahun lepas. So kalau tahun lepas kita dah showcase, tahun ni kita takkan bawa produk yang samalah. Dan untuk pengetahuan juga, tahun ni juga untuk tahun kedua FOI, dia bukan hanya kemuncak di Putrajaya, kita dah berjalan di 13 negeri. So produk-produk terbaik di 13 negeri itu turut dibawa ke sini, disamping dengan produk-produk tambahan lah. Selain daripada itu, kita juga ada pameran, ini first time, pameran pemegang taruh ekosistem pendidikan tinggi. Maksudnya apa tu? Kita ada 12 kementerian selain daripada KPT. Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertahanan, MINDEF, Kementerian Kerja Raya, banyak Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, banyak. Kita ada 12 kementerian. So yang itu kalau kita di kawasan Hall A lah, di kawasan Foyer A, yang turut memaparkan idea-idea produk dan inovasi kementerian lain. Biasa kita warga KPT ni kita tengok produk-produk universiti kan. Ada rupanya di pihak kementerian lain ada produk-produknya. Antara yang menjadi tarikan, kita tahu
legenda ataupun ikon berbasikal negara, Datuk Azizul Hasni Awang. Basikalnya ada di sini. Jadi hari ni appearance ada tak? Saya rasa dia akan bawa tapi tak pasti hari apa dia datang. Tapi basikalnya ada. Banyak lagi Dr. Ija. Pavilion kita ada di dalam Hall A, kita panggil International Arena. Ada pavilion negara daripada IPT luar lah. So ada 6 negara yang turut serta, Perancis, Australia, China, UK, Jordan dan Jerman. Banyak negara. Banyaklah kalau saya nak sebut, daripada level concourse pameran membawa ke level G, kita ada pameran bas bergerak. Arah 1 kita ada Advanced TVET and Entrepreneurship. Badan apa ni, KPT Madani, maknanya rakyat. Pameran-pameran kepada rakyat. Dan kita ada di Aras 3 ada pameran kerjaya. Aras 2 pameran kerjaya. Aras 3 ada food truck. Macam-macam adalah. Macam-macam attraction ada. Daripada nak isi perut, nak cari kerja. Kerana kita pameran kerjaya. Ya, pameran kerjaya. Kita lihat banyak universiti menghantar wakil datang ke Festival of Ideas ni. Jadi bertepatan dengan tema melakar masa depan, merealisasikan idea. Mungkin boleh Cik Najib boleh huraikan mungkin pada pelajar yang datang nak mencari skop kerja lepas ni, nak internship mungkin. Boleh saran kepada mereka di mana nak pergi, bagaimana nak bermula? Baik. So memang melakar masa depan dan juga apa nama tadi, merealisasikan idea ni memang betul lah, memang bertepatan. Because bila kita sebut Festival of Idea ni, dia bukan saja idea-idea produk yang daripada universiti. Di sini juga pelajar-pelajar ataupun public pengunjung yang datang boleh mencetuskan idea mereka. Ada satu ruang di atas dipanggil Idea Vault. So Idea Vault tu yang mana semua pengunjung boleh mencetuskan idea dia. Apa saja idea untuk menyumbang pada kebaikan negara. Tak kisahlah, mungkin idea dia nak dia mungkin dia ada pandangan tentang bagaimana nak mengurangkan kesesakan trafik. Ataupun idea apa sajalah tentang makanan boleh. Ada satu kawasan yang kita namakan Idea Vault. Nak merujuk kepada peluang kerjaya tadi tu, saya difahamkan pihak Talent Corp dan Perkeso menyediakan lebih kurang 2,000 peluang kerja. So sebenarnya dekat sini lah untuk ada hands-on interview. Sebenarnya interview pun kandidat boleh mengeluarkan idea dia. Kan? Contoh dia nak pergi interview ke satu company. So apa idea yang you boleh sumbangkan andai kata you dipilih untuk menjawab jawatan tu. So it's very, orang kata, dynamic tentang idea ni, very dynamic. Dan apa saja cetusan kita akan hargai. Jadi kalau ada idea-idea yang bernas, mungkin boleh disalurkanlah melalui saluran yang telah pun disediakan oleh pihak FOI di sini. Okey, jadi kita tadi dah menyebut ada kutlah tu merujuk kepada booth tadi. Bahasa Arab ni Cik Najib luar biasa lah, macam ni. Kita belajar kata baru 12 kementerian, dan kita ada 6 pavilion luar negara yang melibatkan seni budaya, idea kreatif, Madani IPT Community. Boleh huraikan sikit tak apa maksudnya Madani IPT? Okey. So Madani IPT at Community ni dia ada di Aras 1. Sebenarnya produk-produk daripada Politeknik, College Community, juga daripada IPT Universiti Awam, produk-produk yang kalau saya boleh cakap lah, produk yang orang kata mudah singgah tau. Penghasilan, ada yang nak buat apa, kuku, manicure pedicure, simple lah. Nak buat keychain. Lepas tu nak buat apa tu, orang panggil apa yang macam pokok-pokok kecil dalam pasu kecil tu. Cactus. Cactus kecil lah, macam-macam lah, origami macam-macam. So itu yang lebih mendekati rakyat. Kan kita tahu kalau di bawah ni pameran-pameran produknya agak berat. Kan? Simulator. Apa AI. Apa tadi ada yang terbang-terbang tu, apa saya lupa pula. Drone. Macam-macam, sebab banyak sangat dalam kepala saya. So yang ini bukanlah berat. Dia orang kata lebih saintifik. Tapi kalau di Madani IPT at Community, ya Allah, macam-macam you boleh buat. Nak make up muka. Lepas tu penghasilan produk-produk makanan yang mudah lah, krepek ke, kek ke. Ya Allah, macam-macam lah ada. So jadi minat masing-masing lah. Betul, kena datang sini. Dia sesuai untuk semua kelompok pengunjung. Bukan kata yang mungkin berada di peringkat pendidikan tinggi, bukan. Penduduk, rakyat, masyarakat jelata, datanglah. Macam-macam ada. Dan datang kat sini tak cukup satu hari lah kalau tanya saya. Berapa hari kita berlangsung Sekurang-kurangnya 4 hari. Sebab pameran ni pun 4 hari. Jadi sekurang-kurangnya 4 hari. Jadi kita punya sasaran tu berapa agak-agaknya? Okey, kalau ikut sasaran pengunjung, memang kita tetapkan lebih banyak daripada tahun lepas lah. Tahun depan kita dapat pengunjung fizikal lebih kurang dalam 100 ke 150 ribu. So kita target tahun ni sudah pasti dah lebih. Jadi saya nak meletakkan target tu, biarlah di pihak pengurusan meletakkan target. Cuma target kita bukan saja pengunjung
secara fizikal, jadi pengunjung-pengunjung secara online juga. Okey, macam mana kaedah nak pergi virtual tu? Kita boleh tengok dekat laman-laman media sosial KPT lah. Laman buku-buku dan sebagainya. Ada banyak segmen-segmen yang disiarkan secara langsung melalui media sosial lah. Okey. Jadi mungkin kata akhir lah boleh nak ceritakanlah memandangkan dekat sini perbezaan 2024 dengan 2025 tu banyak kan kali di FOI tu. Jadi mungkin dia punya significant differences tu apa? Okey. Baik, kalau dari segi pengisiannya sudah pastilah. Kalau dahulu tahun lepas kita lebih kepada pengenalan FOI. So kita buat 3 hari saja. Kali ini kita adalah FOI tahun kedua dan FOI yang lebih menyeluruh, yang lebih komprehensif. Antara signifikan perubahan yang paling besar seperti saya sebut tadi, sebelum berlangsungnya FOI Kemuncak di Putrajaya, kita ada 13 FOI negeri yang telah berlangsung lebih awal. Selain daripada itu, sudah pasti perbezaan yang kedua adalah segala apa yang telah kita showcasekan pada tahun lepas tidak akan di-showcasekan semula pada tahun ini. Jadi antara perbezaan lainnya sudah pasti tahun ini kita menerima lebih banyak partisipan international lah. Kita ada international arena, ada 6 negara tadi. So kalau berkesempatan, kena cari kesempatan untuk masuk ke hall A yang ada international arena. So kita boleh belajar silang budaya. Tadi saya cuba belajar bahasa Jerman. Tapi bahasa Perancis. Saya dah tahu satu dah. Apa dia tu? Alamak, croissant. Itu lapar punya ni. Messi. So betul. So banyaklah benda-benda kita boleh belajar. It's about idea lah. It's about idea. Kita nak learn something, not even product, tapi banyak budaya, bahasa, sistem-sistem. Macam saya daripada UPU, nak tanya-tanya juga tadilah macam mana sistem pengambilan berpusat di negara-negara luar. Kita boleh tanya lah. I see. Itu so banyaklah maklumat, information boleh dikongsikan. Baiklah, Cik Najib, sebelum kita berakhirlah kita punya sesi podcast pada hari ini, mungkin boleh bagi sedikit thoughts lah kepada orang ramai nak hadir yang belum lagi sampai kan. Jadi apa yang perlu mereka bawa ke sini, and be like, ialah to be part of the big family of KPT lah, kita sebagai initiator ni. Baik, kepada semua, terima kasih Khadijah, kepada semua orang kata apa, komuniti setempat, Putrajaya, Cyberjaya ataupun Lembah Gelang, datanglah beramai-ramai. Kita ada 5 hari, 4 sehingga 8 Ogos. Hari kedua baru ni. Ini baru hari kedua, Selasa hingga Sabtu. So pameran kita akan berlangsung 4 hari saja, dari Selasa sehingga Jumaat. Tapi apa yang menarik, hari Sabtu, hari terakhir, pagi kita ada fun run. Kita ada fun run dan di malam hari kita ada konsert. Artis saya tak nak reveal, biar ada surprise. Lokasi mana tu konsert tu? Di Plenary. Cuma konsert ni dengan kerjasama Istana Beraya. Bila saya sebut Istana Beraya, sudah pasti wow, artis-artis yang akan datang kan. Jadi ambil kesempatan datang ke sini. Ada banyak tempoh waktu. Semalam kita dikunjungi oleh VVIP Timbalan Perdana Menteri 1, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Hari ini kita dikunjungi oleh Timbalan Perdana Menteri 2 kan, Datuk Amal, Datuk Seri Fadilah Yusof. Dan esok sudah pasti Kemuncak kita ada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Dan hari keempat penutup kita ada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang dicintai. Jadi figura-figura besar negara sentiasa akan hadir setiap hari. Pendek kata, datang dululah. Datang dulu dan takkan menyesal. Betul. Dan untuk itu kita akan jumpa lagi lepas ni, insyaAllah. Terima kasih Cik Najib atas semua huraian yang telah pun diberikan, dan anda bersama podcast KPT, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum. Baik, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang kembali lagi kita ke Festival of Ideas, bersiaran bersama dengan podcast KPT, dan bersama-sama dengan saya seorang lagi tetamu istimewa yang kita bawakan khas untuk membincangkan tajuknya, iaitu idea dan kerjaya menyemai masa depan di Putrajaya. Dan bersama saya, panel di sebelah saya, cantik molek, orangnya kecil aja, comel. Namanya diberi Dr. Riam Chaumai, iaitu pengarah bahagian kolaborasi industri dan komuniti Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Apa khabar, Doktor? Baik, selamat pagi. Salam sejahtera. Lama tak jumpa. Old friends. Kira balik kampung lah Putrajaya. Baiklah, Doktor, so di sini kita akan membincangkanlah berkenaan dengan peranan your team as well, as how to spearhead the idea of kerjaya ni di dalam FOI. Silakan, Doktor. Okey, terima kasih. Jadi first of all, saya rasa berbangga sekali lah pada kali ini JPP KK diberi peranan yang amat besar, di mana kita bukan saja
melihat ataupun menjaga sudut kerjaya, tapi pelbagai lagi segmen-segmen yang berkaitan, antaranya yang mungkin dah pernah dengar dah sebelum ini, iaitu Advanced Tibet and Entrepreneurship. Kemudian kita ada berkaitan dengan research, persidangan Shell, Idea Walks dan juga UROX, dan yang mainly dipegang ataupun dikendalikan sepenuhnya oleh bahagian kolaborasi industri dan komuniti adalah PSH College Community dan juga Kerjaya, Carnival Kerjaya Sempena Festival Putrajaya kali ini. Okey. Jadi idea melihat kepada idea kali ini, of course kita melihat kepada apa yang terjadi dalam trend pasaran kerja sekarang ni. Jadi Carnival Kerjaya pada kali ini kita membawa bersama dua badan induk yang berkecimpung dalam bidang industri dan juga kerjaya ini, iaitu Talent Corp dan juga Perkeso. Jadi BKIK melalui unit kerjaya ataupun Graduates Employability Unit bekerjasama rapat dengan Perkeso dan Talent Corp untuk membawa industri-industri yang berkualiti, yang menawarkan gaji premium ke Festival Putrajaya, Idea Putrajaya pada kali ini. Okey, bermakna para pelajar yang kita nampak hadir daripada universiti bermacam-macam kita nampak banyak bas sampai bawa pelajar. Jadi mereka stand a chance lah maksudnya untuk bertemu dengan potential employers, right? Jadi what are they to do kalau once dah sampai ke sini? Okey. Dia bila orang nak minta kerja ni, of course your image. Okay, bawa image sebagai orang yang memang nak berkecimpung ataupun nak ke alam pekerjaan. So your attire, your grooming, cara pembawaan dan juga definitely satu lagi adalah resume. Jadi semua ini sebenarnya ada ditawarkan di tingkat 2 di mana Kerjaya Premium Festival ataupun Carnival Kerjaya Premium dilaksanakan. Dan pihak Perkeso dan Talent Corp memang membawa tim mereka untuk memberi ceramah, memberi panduan, memberi counselling untuk mereka menyediakan resume yang berkualiti, selain memberikan pengetahuan knowledge untuk mereka sebagai persediaan sekiranya hendak menghadiri interview. Dan career counselling juga memberi keyakinan kepada mereka sekiranya ditanya dalam soalan interview what kind of questions, what kind of preparations that you need if nak pergi interview kerja. Dan di samping itu, di sini juga ada terus interview kerja untuk graduan-graduan kita. Tak kira sebenarnya bukan terbuka kepada pelajar IPT saja ataupun pelajar-pelajar universiti dan politeknik dan college community yang hadir, tapi ianya sebenarnya terbuka kepada orang awam. Jadi sesiapa saja boleh walk in pada dari semalam sehinggalah 7 hari bulan ini untuk mencari peluang-peluang pekerjaan yang berkaitan mengikut bidang akademik masing-masing, qualification masing-masing dan bukan sekadar peluang pekerjaan tapi gaji yang premium tadi. Saya sangat tertarik dengan terma gaji yang premium itu. Dan untuk itu mungkin juga Dr. Rian boleh ceritakanlah mungkin jenis industri yang ada present for FOI 2025 kali ini. Ya, kita terbuka luas industri kita tidak spesifik kepada bidang-bidang tertentu, tapi kita menjemput industri-industri yang memang datang dari dalam background technical, kejuruteraan, tak kira kejuruteraan elektrik ke awam ataupun mechanical. In fact, kejuruteraan aerospace pun ada. Jadi syarikat-syarikat berbentuk ini yang memang multinational, yang bersaiz mega, memang ada yang dibawa ke sini. Begitu juga dengan bidang hospitality, bidang pertanian dan sebagainya. Jadi pelbagai bidang yang kita bawa, IT and so on lah. Jadi boleh datang siapa yang apa academic background memang ada di sini. Ya, untuk mendapatkan gaji premium tadi itu. Dan datang hadir bukan sekadar hadir saja, dengan grooming yang perfect, cantik, resume yang bertepatan lah untuk dihantar kepada majikan, potential majikan, dan boleh terus buat interview boleh Okey, di aras mana tu kalau dah sampai ke PICC ni maklumlah besar kan? Ya. Okey, aktiviti kita di tingkat 2 sepanjang koridor di tingkat 2 tu semua syarikat, lebih hampir 40 syarikat yang dibawa ke sini
pada kali ini. Alright, 40 syarikat dan mungkin you are part of any which of the syarikat yang akan menginterview kalian. Alright, mungkin sedikit kata akhir lah mungkin Dr. yang boleh kongsikan kepada hadirin yang berminat nak datang kan. The festival it has started from yesterday up until Friday ni kan. Jadi di sepanjang hari ke ada waktu-waktu tertentu nak datang for interview ni? Actually kita start dari jam 8 pagi sehingga 6 petang. Tapi mungkin kemuncaknya lewat sikit lah untuk Kerjaya ni sebab mungkin pagi kita ada banyak event-event lain lagi di setiap tingkat kita ada. Jadi Kerjaya kita bermula seawal 8 pagi kalau ikut perancangan dan berjalan sepanjang masa sehinggalah jam 6 petang. Jadi everyone is welcome untuk datang ke tingkat 2 PICC for My Future Job Career Fest. Future Job Career Fest. Dan I think with that itulah saja daripada kita untuk sesi idea dan kerjaya menyemai masa depan di Putrajaya. Jangan lupa pastikan anda berada di sini bersama rakan-rakan, mungkin keluarga nak menikmati makanan di food truck kita ada sediakan. Kita ada pameran TVET juga di arah 1 yang tadi Doktor ya. Dan Aras 2 juga. Sorry. Kerjaya dan juga pameran TVET di arah 1. Itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama dengan saya Encik Firdaus iaitu merangkap Vice Presiden 1 bagi Persekutuan Catur Malaysia. Apa khabar Encik Firdaus? Encik Naim, Encik Naim apa khabar? Alhamdulillah baik. Baik Encik Firdaus, saya tengok dekat belakang ni ada chest besar-besar ni. So saya assume pameran yang Encik Firdaus bawa dekat Festival Idea kali ni adalah pameran catur, betul? Ya. So kami dari Persekutuan Catur Malaysia ada bawa beberapa ni lah. Contohnya Giant Chess Set ni, dan juga kita ada bawa robot juga robot AI, dan juga kita ada bawa digital board. So 3 perkara ni kita akan yakinlah akan dapat menarik ramai visitor lah, ramai audience untuk beri more visibility daripada chess Okey. Encik Firdaus, boleh tak saya nak tahu apa keunikan catur yang Encik Firdaus bawa untuk Festival of Idea tahun 2025 ni? Okey, kita dah start dalam Persekutuan Catur Malaysia, kita dah start implement teknologi lah. So contoh yang robot AI tu memang robot tu sekuat kita boleh kata juara dunia lah. Sebab apa? Dia ada strength yang kuat kan. Setinggi 2900 ELO rating lah. Itu kekuatan yang kita boleh ukur untuk pemain catur kan. So dia boleh mengatasi sebenarnya even Magnus Carlsen, the best of all time kan. So memang menarik lah. So orang boleh cuba, boleh try lah dekat sini kan. Oh, jadi kalau kita berlawan dengan AI ni sama macam kita berlawan dengan Magnus? Lebih kurang kan. Kita boleh try lah. Okey, saya nak tahu Encik Firdaus tentang penciptaan AI itu sendiri. Macam mana proses yang Encik Firdaus lakukan ataupun apakah proses dia lah, senang cerita. Macam mana Encik Firdaus develop AI ni untuk setanding dengan player-player chess dekat dunia? Okay, sebenarnya di Persekutuan Catur Malaysia kita berkolaborasi lah dengan sebuah syarikat dari China. So mereka yang develop yang ni dan kita memberi input lah. Kita bekerjasama memberi input, kita cuba memberi data-data lah yang bersesuaian, improvement kan kepada robot yang ada lah yang untuk mereka tambah baik lah. Robot yang mereka beri sampel ni lah. So from time to time kita akan bagi contohnya kita akan tambah features kan. Juga kita akan tengok apakah ruang-ruang penambahbaikan yang boleh dibuat pada AI robot ni. Jadi Encik Firdaus, saya nak tahu sikit lah apa objektif sebenar pameran catur dekat Festival Idea ni? Sebenarnya kita bawa 3 benda ni Giant Chess Set semua ni just untuk attract pengunjung lah. Tetapi idea yang kita nak bawa sebenarnya adalah satu perkara yang dinamakan CIE, iaitu Chess in Education. CIE So ini adalah program baru daripada Persekutuan Catur Malaysia, yang mana kita nak gunakan catur ni sebagai satu medium ataupun alat barulah untuk pendidikan. Kita nak bagi impact ataupun perubahan kepada pendidikan ni menggunakan catur. Contoh kita belajar matematik ataupun belajar geografi tapi kita gunakan catur. So boleh kunjungi booth lah kalau nak untuk bertanya lebih lanjut lah.
So program CAIE atau Chess in Education. Chess in Education. Chess in Education. Sangat menarik. Jadi saya nak tanya Encik Firdaus, apa salah satu perkara yang Encik Firdaus jangkakan untuk pengunjung dapat lepas mengunjungi pameran yang Encik Firdaus bawakan ni? Satu, mereka dapat bermain lah, dapat bermain dengan robot dan sebagainya. So merasa bermain even dengan strength sampai ke world champion kan. So itu satu perkara lah, mereka dapat main fun. Dan juga ada hadiah lah from time to time kita bagi kepada pengunjung lah kan. Satu lagi mereka dapat belajar lah macam-macam perkara. Kalau ada yang kata ramai yang datang mereka beginner ataupun tak tahu main catur, dan kita tunjuklah sedikit tentang macam mana keseronokan bermain catur tu lah. Faham. Okey, sedikit kata-kata untuk pengunjung yang akan datang ke Festival Idea untuk tahun ni. Okey, kepada semua pengunjung yang di luar sana yang tak sempat lagi mengunjungi Festival of Ideas ni, sila datang. So banyak sangat booth yang menarik, banyak inovasi, banyak idea baru, dan even di chess booth ni pun kita ada kenalkanlah konsep-konsep baru pasal Chess in Education. Kalau kami tak ada lagi pun boleh datang ke booth lain, memang best. Main datang lah, please datang. Okey, jadi kalau korang nak join ataupun rasai sendiri pengalaman bermain chess dengan AI, jangan lupa datang ke Festival Idea tahun 2025 bertempat di PICC Putrajaya dari 4 hingga 7 November daripada pukul 10 pagi hingga 6 petang. Jumpa anda di sini. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama dengan saya Dr. Azu, pengarah ICC UTM. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, terima kasih Naim. Saya berminat sebenarnya sebab dalam banyak-banyak booth yang ada dekat Festival Idea ni, booth ni antara salah satu booth yang menarik perhatian saya sebab saya nampak ada banyak digital dekat sini. So boleh tak Doktor ceritakan sedikit tentang apa pameran yang cuba diketengahkan oleh Doktor hari ini? Baik, terima kasih Naim. Betul. So kami di booth ini adalah berkonsepkan teknologi watan. Ianya saja bukan memaparkan produk-produk di UTM tetapi juga untuk semua universiti-universiti awam di Malaysia. So antara yang menarik adalah yang pertamanya adalah 3D anamorphic. So kita ada 3D anamorphic, so anda boleh lihat secara 3D image-image yang terdapat pada 3D display ini. So ada dapat kat sini, boleh lihat nanti Naim. Dan yang keduanya saya nak tekankan juga kita ada avatar. So avatar handsome, avatar kita memakai samping berbaju Melayu mewakili anak-anak watan di Malaysia. Dan yang ketiganya kita ada display. So digital display ini memaparkan produk-produk yang ada yang kita di seluruh Malaysia, produk-produk teknologi watan. Dan yang keempatnya kita ada photo booth. Photo booth ini adalah konsep imersif di mana bila kita ambil gambar akan ada AI yang prosesnya dan terus menjadikan kita berada dalam suasana dikatakan futuristik. Futuristik dalam bidang smart city, dalam smart city, dalam apa orang kata kebun-kebun ataupun kandang-kandang yang berkonsepkan teknologi pada masa akan datang. Future. Jadi itu satu yang empat lah tu Naim yang saya nak yang ada di sini. Saya dapat tahu juga dekat booth ni ada 11 pameran sebenarnya yang dibawakan untuk ditunjukkan sebenarnya dekat Malaysia ni ada inovasi-inovasi yang kreatif yang mampu memudahkan masyarakat kita sendiri. Jadi selain daripada exoskeleton ni, apa lagi produk-produk inovasi yang direka oleh teknologi watan ni? Saya nak highlight lagi dua je sebab kita ada banyak sangat Naim dan masa agak limited. Saya nak highlightkan produk daripada Uniza. So again saya cakap di booth ini bukan saja kita bawa produk UTM tetapi produk universiti lain juga. So di produk Uniza ni kalau nampak dia ada IoT barn. Kandang kambing yang IoT. So akan datang kambing-kambing kita semua berada dalam kawasan yang kandang yang sangat cantik dan berteknologi. Jadi ya, dan dimaklumkan kepada saya nanti hasil susu keju yang dihasilkan daripada kambing ini pun sangat orang kata kita boleh hasilkan dengan banyak dan lebih berkualiti. Dan satu lagi yang saya nak highlight di sini adalah produk Moliscure. So produk Moliscure ini adalah satu produk, ini hasil UTM yang mana menggunakan bahan kimia ini dia boleh mengasingkan metal toksik daripada kerang. Kerang kita tahu kan banyak selut, banyak metal toksik. Jadi menggunakan bahan Moliscure ini, bahan heavy metal itu boleh diasingkan secara natural. Jadi bersih. Jadi kualiti kerang akan lebih baik dan lebih bersih lah dan selamat untuk dimakan. Faham.
Jadi maksudnya lepas ni kerang semua dah tak payah basuh dah lah. Gunakan ni lebih laju lah. Lebih laju untuk kita hasilkan dan lebih selamat lah. Especially security. Dia kepada food security lah. Faham. Menarik. Banyak inovasi sebenarnya yang kita dapat ketahui dekat booth ni, dekat pameran yang ada dekat sini. Jadi boleh tak saya nak doktor bagi sedikit kata-kata untuk pengunjung yang mana yang berminat untuk tahu dan rasai sendiri pengalaman berada dekat booth teknologi watan ni kepada pengunjung yang akan datang. Baik, terima kasih Naim. So saya sangat menggalakkan bukan sahaja di kalangan pelajar untuk belajar ilmu-ilmu inovasi ni. So boleh lihat kepada bagaimana abang-abang kita ataupun ibu bapa kita lah di kalangan penyelidik di universiti menghasilkan inovasinya. Yang penting inovasi ini adalah untuk kepentingan dan manfaat masyarakat. Di samping itu, nama watan ini yang sesuai di UTM yang kami bawakan bukan sahaja teknikal tetapi ada nilai. So nilai dari segi culture, dari segi adab, etikanya juga. So dalam kita bergairah untuk meningkatkan kemahiran dari segi AI, ilmu-ilmu teknologi, jangan lupa dengan nilai-nilai yang perlu ada iaitu etika dalam meningkatkan orang kata bersekalilah balance antara ilmu teknikal dan ilmu nilai. Dan saya juga ingin menjemput para industri untuk datang sebab banyak sangat potensi untuk kita berkolaborasi bersama antara universiti dan juga industri. Dan insyaAllah pelbagai metod lah kita boleh gunakan. Mungkin dari segi MOU, MOA-nya kita boleh bincang. InsyaAllah itulah. Baik, jadi kalau korang semua nak rasai sendiri teknologi-teknologi yang ada dekat booth ni, jangan lupa datang dekat Festival Idea bertempat di PICC Putrajaya daripada 4 hingga 7 November daripada pukul 10 pagi hingga 6 petang. Jumpa anda di sini.